kewangan bajet melalui MOF DPM lah, Perdana Menteri dan pangkat. SPRM hanya mempunyai kuasa menyiasat sahaja. Jabatan tu disyorkan dengan tata tertib. Okey. Kalau untuk kuasa mendakwa masih di peringkat kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding diungguli oleh penjawat awam. Okey, kategori mana pula? Next. Okey, kita cerita dulu lah kategori dia. Kebanyakannya melibatkan kes-kes perolehan. Mesti kat sini semua terlibat dengan perolehan kan? Tak apa, kita tengok sikit-sikit. Okey, bentuk suapan tak semestinya dengan duit saja. Derma, diskaun, perkhidmatan jawatan, upah, bonus, hadiah. Masa situasi dia dah bayar banyak kali. Dia asalnya mula bila kita berurusan dengan orang luar ni, satu masa bila kita ada pengaruh, ada kedudukan, orang akan cuba menghampiri kita. First dia ajak minum kopi. Kan? Minum kopi kita ni dah 3 jam minum kopi dah tak tahu nak sembang apa dah. Okey pula. Kan? Dah pergi karaoke, tuan, kalau tuan berduet dengan Siti Nurhaliza ni, sedap ni, nanti saya panggilkan Siti Nurhaliza. Dah datang seorang Siti Nurhaliza. Berduet lah. Semakin banyak borak. Kan? Lepas tu dalam borak-borak tu, satu hari tu Cikgu Yung, Abang Mus, malam nanti buat apa boleh tak temankan Salma tengok wayang? Suram lah, tutup bakar sangat. berapakah ekor kaki semut di Nigeria? kalau ikut term dia, kelayakan tu boleh. Terima kasih atas kehadiran tuan-puan semua. Saya akhiri program kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan tak datang, kontak tak dapat, tak jumpa, tu kita akan mohon order tangkap. Tapi jarang dan tak pernah. Edi Kana kita tuduh bawah kes kita. Dia macam ni lah, Edi Kana tu. Dia ada 2 kes, SPM dengan memang tak boleh banjak pun. Mereka datang ambil dia. Okey, jawab kan? Ya, menjalani pusat latihan di Kuala Pol. Kan, contoh kita orang train polis, cuma kita orang belajar undang-undang SPM. Masuk share dengan SPM sebab kita share dengan. Terkini macam ni lah. SP polis tu. Okey. Mesti naik daripada PM pun, dia bagi aduan kat SPM, ni aduan dia. Memang ada institusi rasuah. Kita orang siasat lah. Based on aduan, kita orang siasat. Dia bukan based on mana PM naik, kita orang siasat. Tak. Ini saja. Jadi cuma saya nak pesan satu je. Kalau menjalankan tugas tu kena bergantung atau berpandukan kepada SOP ataupun perkara yang ditetapkan. Mudah aja. Okey. Amalan yang kita rasa memang salah, jangan amalkan. Okey, so kalau ada benda nak bertanya lagi, jangan segan, jangan malu untuk minta pendapat kami. Kami sedia memberikan pendapat ataupun pandangan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan Ucapkan, berikan tepukan kepada pegawai SPRM kita, PKPS Tuan Muhammad Rizwan bin Muhammad atas perkongsian yang begitu bermanfaat. Saya kira kan pengalaman beliau sangat-sangat berharga untuk kita jadikan sebagai pengajaran, teladan supaya kita hindari rasuah. Okey. Oleh itu, tanpa membuang masa, dipersilakan Tuan Muhammad Izzat bin Muhammad Nur untuk memberi ceramah beliau. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Nama apa grup?
Siti Wang Kembang. Melaya. So boleh, situ boleh 2 grup. Tak, 2 orang, alih satu sini, satu bawah. Sini. Seorang. Boleh. So baik, saya beri, claim dan duduk. Okey, tugas yang tuan-tuan perempuan kena buat adalah duduk sekarang boleh duduk. Okey. Okey, tugas ambil, beri, claim. Okey, 3 kesalahan tu tuan-tuan perempuan diberikan tugasan laku 15 minit bincang. Okey, grup ni ambil, beri, claim. Menerima rasuah. Meminta dan menerima. Kalau yang tadi section beri, buatkan saya simulasi tapi barang tak ada ke, apa yang dalam ceramah tadi je. Yang dalam grup ikut tempat yang sesuai. Rasa tak nak bagi tahu ke orang sebelah, duduk jauh sikit. Saya bagi baju dah, Mak. Boleh je. Dia jauh bincang. Rasa dia jadi bos. Mana ayah? Ini ayah. Okey, ayah. Mana yang order siapa, yang terima siapa? Saya. Tapi yang sebelah dia pesan, yang kau terima, dia pesan, dia dalam pesanan dia 10. Kau terima cuma 3 je. Buat contoh dia, kau terima 3 je. Tapi Boleh. Kejap tau. Sabar, belum. Kan jadi movie pula kan. Tuan-tuan tengok, tahu dah grup mana yang nak mula dulu kan. Dia dah set up prop semua dah. Okay, jam menunjukkan pukul 3 petang. Kita boleh mula So, dipersilakan. Cepat duduk. Datang dari mana ni, Puan? Sebenarnya saya dapat tahu kita ini ada ambil pengambilan untuk student lah. Okey, ya. Kita ada buat pengambilan untuk sesi ni. Tapi anak saya tak dapat tawaran dapat. Oh, anak tak dapat. Okey. Boleh saya dapatkan nombor IC? Tak apa. Adik boleh tulis kat sini. Okey. Biar saya check dulu dekat sistem ya. Memang ada mohonan. Kita sebab kita sebenarnya kita buka permohonan secara online lah. Boleh mohon di UPT Vet kan? Dah dapat, dah isi semua. Oh, dah isi. Okey. Kalau macam tu saya semak lah sekejap. Okey, nombor IC dah ada. Okey, kejap minta maaf Puan. Dekat sini kita memang dah ada catat permohonan anak Puan ke IKTB Sepa gagal. Ya. Ya. Anak saya nak tak kerja sama Puan, sebaiknya bagi peluang untuk anak saya. Saya minta maaf sangat-sangat Puan sebab kita punya satu, saya cerita kat Puan. Pertama, kita dah tutup sebarang bentuk permohonan. Walau satu secara online kita dah tutup juga. Yang kedua, secara manual pun kalau Puan datang kita tak boleh terima sebab dah tutup. Kuota dah penuh Puan. Jadi, ya saya. Anak saya pandai tu. Cuma pada hari peperiksaan tu dia ada masalah sikit. Puan, kalau kenapa saya tengok dekat sijil SPM ni bahasa Melayu gagal, sejarah gagal.
Macam mana saya nak luluskan permohonan? Dia tak sihat. Jadi dia tak boleh fokus. Saya ada cadangan. Kalau macam tu, suruh anak puan sit for SPM lah, menduduki SPM sekali lagi tahun ni. Tahun depan mohon lagi. Tak ada sebab macam ni. Kawan-kawan ni semua dah sama study. Dia seorang je yang tak belajar. Jadi macam dia kesian jugalah kat dia kan. Puan boleh Apa ni cik? ada sikit. Kalau puan boleh semak sekali lagi permohonan anak saya ni. Apa ni cik? Tak ada apa-apa tuan. Tak ada apa-apa tuan. Simple je puan. Cik, saya ini kali pertama saya ditawarkan macam ni cik. Maaf cik, saya tak Anak saya ni bersungguh-sungguh sangat puan. Puan, tolonglah puan. Anak saya bersungguh-sungguh sangat puan. Kat rumah pun dia macam ni. Buat saya risau sangat puan. Dia ada masalah kesihatan ke puan? Tak ada, cuma mungkin sebab dia terlalu nak sangat kan. Jadi bila tak dapat dia macam puan, dia kecewa puan. Saya mohon maaf puan. Saya sangat-sangat bersimpati dengan keadaan puan. Anak, sabar. Saya mohon maaf tapi saya tak boleh terima. Saya seorang yang berintegriti. Saya tak boleh terima apa-apa saja bentuk habuan, suapan. Saya minta maaf. Saya tetap dengan pendirian saya. Kalau tak cukup, puan boleh beritahu. Itu puan. Cukup tak? Kita orang tak kisah puan. Puan cakap je. Puan fikirkan dulu Kalau tuan mampu, saya cadangkan tuan dengan puan hantar je anak tuan dan puan ke universiti swasta kan. Kolej swasta pun ada lagi. Banyak di luar sana. Tak semestinya IKTPN Sepang. Saya rasa tapi kawan-kawan dia semua ada kat sini. Sebab itulah saya nak juga dia belajar kat sini. Tapi saya tak boleh bantu. Puan ambil dulu, puan pulang, puan fikirkan. Boleh puan Nanti puan apa-apa nanti puan kontak kita puan. Tapi harap sangatlah puan, tolonglah bagi peluang ke anak saya. Dia minta sabar anakku, sabar. Kalau tak cukup puan beritahu je. Jadi dia boleh belajar. Dia pandai puan. Dia pandai. Kalau dia pandai, kenapa dia gagal bahasa Melayu sejarah ini secara keseluruhan? SPM dia gagal. Masa depan dia puan. Dan masa depan saya juga. Saya tak boleh terima. Kalau saya terima ini salah. Puan ambil dulu. Nanti puan kontak kita balik. Okey puan ni? Okey. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Cuma dapat belajar kat IKTPN Sepang. Minta maaf banyak ya puan ya. Nanti puan kontak saya balik ya. Puan ya. Terima kasih puan. Terima kasih. Saya pening. Baliklah. Puan, tolong. Saya nak cerita apa yang terjadi puan. Tengok ni apa dah terjadi tadi. Ibu bapa pelajar ni, mereka dah swap saya dengan ni bayaran ni. Tengok ni. Banyak ni. Kita tak boleh terima benda ni. Saya tak diberi peluang untuk memberi saya punya justifikasi. Mereka paksa saya terima. Macam mana ni, tuan, puan? Jom buat laporan. Kita terus buat laporan ya. Mari. Kita jangan terima ya. Puan saya ada video dia. Puan ada video? Puan rekod? Terima kasih. Itu semua boleh jadi bahan bukti untuk kita punya laporan untuk di SPRM nanti. Terima kasih kerana sudi rekod perbualan tadi. Terima kasih. Jom kita ke SPRM sekarang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jemput. Tuan, saya kami semua dari nombor. Nombor. Okey, ni nombor giliran ni. Okey. So tuan, sebenarnya kehadiran kami semua dari IKTPN Sepang. Kami buat pertama kalinya hari ini telah terlibat dengan kes rasuah ni. Kami memang tak terima, tapi kami dipaksa untuk terima hanya kerana ibu bapa pelajar memaksa kami untuk terima permohonan anaknya. Anaknya sebenarnya tak layak untuk pemohon di IKTPN kerana gagal dalam SPM. Jadi kami serahkan kes ini kepada pihak tuan untuk siasatan selanjutnya.
Okey, terima sekali, saya ucapkan terima kasih kerana datang ke SPM. Jadi sebelum tu saya nak tanya, bila kejadian ini berlaku? Hari ni tuan. Hari ni? Cepat datang. Ya, sebab kami memang tak ada kompromi bila berdepan dengan rasuah tuan. Ini panas ni lah. Ya, sangat panas. Cuba rasa. Kebetulan pegawai saya, pegawai HEP kanan saya ada yang merekod kejadian waktu berlaku. Tuan boleh tengok video ni. Betul, itu menandakan kami tak menipu saya tuan. minta pihak puan sambil-sambil tu isi dulu orang ni. Okey. Saya nak tanya jugalah, pihak puan kenal ke orang yang memberi rasuah ni? Kenal, sebab kami ada borang permohonan di sini. Borang permohonan semua dah lengkap dengan details ibu bapa pelajar, nama pelajar, semua lengkap. Okey, jadi bukan kenal sebagai sepupu atau saudara lah. Bukan. Memang kenalan sebagai parent pelajar ya? Ya, betul. Okey. Okey, borang ni saya tengok sudah diisi yang lengkap. Kita akan buka kertas siasatan. Kita akan simak perkara ini, dan pihak puan dan puan juga jangan bimbang. Kita akan melindungi pihak puan melalui akta perlindungan saksi dan boleh hidup macam biasa lepas ni, tak perlu risau. Sekiranya ada timba ancaman daripada pihak yang memberi rasuah ni, boleh hubungi pihak polis ataupun hubungi kami lah, kita akan uruskan segalanya. So kita akan masa lebih kurang lebih 3 bulan lah untuk kita selesaikan. Mungkin kalau betul kita akan buat dakwaan lah ya? Dan kita akan insyaAllah kita juga ada pemberian sagu hati. Jadi sekiranya pemberi rasuah itu didapati bersalah dan pihak puan juga terbukti menolak rasuah tersebut, dan kita akan bagi sedikit sagu hati lah, bergantung dengan jumlah yang telah dicuba rasuah tu. Okey. Ada apa-apa lagi? Tak ada tuan, itu saja daripada pihak kami. Terima kasih kerana sudi bantu pihak kami dan percaya dengan apa yang telah aduan yang telah kami sampaikan kepada pihak tuan. Ini semua bahan-bahan bukti yang telah kita kumpulkan dan kita serahkan kepada pihak tuan untuk siasatan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita akan hubungi pihak puan jika kita perlukan maklumat tambahan. Okey. Baik tuan, terima kasih. Terima kasih. Kumpulan ni nak tanya soalan ke? Benda-benda macam ni lah yang berlaku. Kadang kita penjawab awam ni, macam Puan Mas cakap ceramah dia tadi, kita penjawab awam ni tak ada pun kita letakkan syarat nak masuk ke FKBN, sila sediakan wang rasuah RM10,000 serta surat permohonan. Kita tak ada. Ya. Bahan bukti. Okey, elemen rasuah, kita nak tengok elemen rasuah. Saya nak cakap elemen rasuah. Tadi Puan Mansura ada cakap dah. Elemen rasuah kita nak justifikasikan dia itu berlakunya rasuah, dia kan ada 5 elemen. Yang pertama, pemberi. Ada pemberi, ada penerima. Ada penerima, suapan. Suapan tu apa? Duit, hadiah, perkhidmatan, kan? Dan keempat apa? Balasan. Dibagi tu untuk dapatkan apa? Dan yang kelima adalah mensreah. Cukup 5 elemen ni, itulah rasuah lah. Kadang-kadang setengah kes rasuah tu ada pemberi, ada penerima. Suapan ada tak? Tak ada suapan tuan. Tak ada suapan, macam mana nak klasifikasikan dia rasuah? Kan? Kadang-kadang ada pemberi, ada penerima, ada suapan, ada balasan tak? Kalau dia datang bagi maklumat, perlindungan maklumat. Kalau datang terus buat aduan, sebab tu kalau macam kes-kes macam ni, sepatutnya yang rekod tadi dia salurkan maklumat dulu. So SPM akan sahkan maklumat tu, ataupun nak datang tu pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, faham? Section menawar dan belum. Meminta menerima lain. Saya nak tengok doktor berlakon. Kau tadi berlakon tadi tengah berlatih pun dah kelakar. Okey, saya mempersilakan grup yang pertama, iaitu ambil, meminta dan menerima. Silakan. Sepa.
Fazil, masuk je bilik saya. Ya, bos. Duduk. Ada pen tak, Fazil? Saya tak ada pen. Hello. Hello. Bos nak pen? Bos panggil saya nak pen je, bos. Ya. Awak yang uruskan perolehan alat tulis kan? Betul, bos. Okey. Kenapa, bos? Macam ni, saya sebenarnya nak buat sebuah harga untuk perolehan alat tulis. Okey. Tapi saya nak awak uruskan. Okey. Ini ada 2 syarikat yang berpotensi lah. Okey, baik. Saya nak awak uruskan, pilih dan yang berguna untuk kita. Boleh, bos. Boleh, bos. Bila supplier dia nak datang ni, bos? Saya rasa petang nanti lah. Petang nanti, Okey, boleh, bos. Saya uruskan. Tapi kalau yelah kita pun dah tengah plan kan. Kalau lah berguna untuk kita, awak proceed. Okey, baik. Boleh, bos. Dokumen saya ambil dulu, Okey. Tapi yang macam ni okey juga ni. Kenapa, bos, ni? Saya rasa ni potensi besar. Bos, yang ni spek dia macam tak lulus ni, bos. Tak apa. Kita tengok je dulu. Sebab yang ni dia boleh bayar. Boleh bayar, dia bayar. Yang bayaran tu yang penting. Boleh. Sebab dah takat-takat leher sekarang ni. Takat-takat leher, awak. Alright, bos. Terima kasih, Fazil. Okey, bos. Tapi itu je. make it secret antara kita. Kenapa? Ini kita je lah. Faham. Okey, bos. Baik. Thank you, Fazil. Okey, You're the bos. best lah. Alright. Salam. Boleh saya duduk? Silakan. Saya daripada syarikat Labu Labi. Okey. Saya ada tengok ada iklan untuk sebuah harga membekal alat tulis lah. So saya sangat berminat untuk terlibat dengan perolehan ni lah. Okay, so ni saya ada hantar ni dokumen sebab saya. Ini dokumen daripada syarikat lah. Banyak syarikat yang masuk kan? Dalam ramai banyak juga yang masuk. Ya ke? Sekejap saya cek dulu kan. Siapa tadi? Syarikat Labu Labi. Saya Fatimah. Puan Fatimah. Puan, kalau saya tengok syarikat Puan ni tidak menepati spek ni, Puan. Kalau saya tengok banyak yang kurang ni, Puan. Ya ke? Saya ada sikit ni ya. Boleh, Puan. Saya bagi sikit special. Masuk lagi, Puan. Nanti orang nampak. Boleh, Puan? Okey. Okey, Tuan. Macam mana nanti Tuan bagi tahu saya ni? Saya harap sangat saya dapat perolehan ni. Sebab syarikat saya ni memang syarikat yang besar, Tuan. Saya tengok. Cukup tak, Tuan? RM4 ni, Puan. Tak cukup. Tuan PM lah saya nanti ya. Taklah, nanti saya tengok nanti. Okey, Tuan. Okey, Tuan. terima kasih. Saya ni dari syarikat ayam goreng. Syarikat ayam goreng jual alat tulis kan? Nak hantar ni lah sebuah harga yang saya dapat iklan lah untuk tawaran pembelian alat tulis. Jadi saya berminat lah untuk mintai tawaran ni. Dia dokumen-dokumen ni lah. Okay, saya tengok dulu dokumen ni. Dia memuaskan. Dokumen ni lengkap semua. Tapi dalam Puan faham kan yang company kita punya, kita buka tender ni kepada ramai orang. Jadi ada banyak saingan lah, Puan. Untuk saya terima, saya kena perlu uji satu-satu lah. Jadi kalau lah Puan betul-betul nak, maksudnya jelas Puan kena Puan ialah faham saya untuk ambil tender ni. Mungkin saya akan, kalau ada yang lebih-lebih sikit, nanti saya boleh jelaskan untuk Puan. Boleh ke, Puan? Saya fikir dululah. So video-videokan, Puan video-videokan dulu. Call cik lah. Okey, nanti ada nombor saya kat sini, nanti boleh call saya kalau apa-apa. Okey. Alat tulis dekat kedai Sepang ni. Lepas tu ada satu pegawai ni, dia ada minta saya ni lah tips sikit lah untuk pembelian ni bagi company saya menang lah. Tips tu macam mana tu? Dia minta commission lah untuk saya dapat ada, saya buat aduan lah. Okey. Wali
1000 orang dulu, nanti kita cuba buat kita buat semakan dulu. Kalau memang betul-betul ada unsur memang buat penawaran semua tu, kita akan buat siasatan dan kita akan cuba sendiri tu. Nanti kita akan pergi terus kepada kita akan cuba buat siasatan lanjut pun. Jadi dah masa berapa lama cik kalau ni? Selalu kita cuba ambil masa seminggu dulu untuk buat resikan semua tu. Kalau memang betul ada unsur, kita apa pun kita akan maklum balik kat poin. Terima kasih Okey, terima kasih. Bos, nak buat apa lagi bos aku ni? Bos? Fazil, masuk. Kenapa? Jadilah yang bos suruh saya tengok untuk apa ni? Sebab tu tadi bos saya tengok kita ada 2 supplier datang. Okey, awak buat kajian pasaran dulu tak sebelum ni? Saya dah buat. Ada melambung tinggi kan? Betul, saya dah tengok, saya dah check semuanya. Ada daripada satu syarikat ni, dia menepati dia punya spek lah untuk masuk ke tender kita. Dan satu lagi syarikat daripada syarikat labu-labi, dia punya item agak dia punya spek agak tak lengkap lah bos saya rasa. Tapi saya tengok dia boleh dia kuat juga company ni Fazil. Tapi bos jangan risau bos. Dia dah bagi kita gula-gula sikit bos. Nanti kita share dengan bos. Bos 50, saya 50. Sekejap, saya kena tengok spek dia. Bos dah tak payah tengok lah bos. Kita terima je yang ni bos. Tak apa bos, tak apa, nanti saya uruskan. Sangat kan susah saya. Tak apa bos. Ni, bos tengok ni bos. Dia bagi RM4 bos. Bos RM1 saya Ni awak bukan RM4. Tak apa bos, ambil RM3. Saya ambil RM1. Sekejap. Saya yang bos semua ke? Satu untuk awak, satu. Waalaikumsalam. Bos. Siapa ni bos? Kami daripada SPRM, kami ada dapat terima aduan berkaitan dengan salah guna. Saya tak ada, bukan dia. Penerimaan daripada untuk tawaran pembekalan tulis. So kita dapati tuan dengan puan memang ada buat penerimaan bayaran. So tuan dengan puan memang sila ikut kami untuk buat memang tuan untuk tahan. Saya tak salah cik. Tak salah. Tuan memang ditahan untuk tuan minta dengan puan minta bagi kerjasama untuk ikut kami dan buat lagi. Kita ada terima aduan daripada seorang pembekal. Tuan dan puan memang didapati bersalah dan ikut kami untuk buat. Saya ada anak 5 puan. Tak apa, kita nanti siasatan akan dibuat dan puan akan boleh kalau dia dapati bersalah sebab dia. Apa-apa pun memang kena ikut prosedur puan dengan tuan. Okey, boleh ikut kami ke Balai SPRM untuk buat siasatan lanjut. Terima kasih. Tak kuat lagi. Kelakar kot tadi kan. Saya tak sangka KTBN ni kelakar-kelakar punya kan. Tengok macam serius semua, masing-masing serius tapi kelakar. Tapi kelakar tu ada pengajaran. First saya buka dulu, ada soalan tak nak tanya kat grup tu pasal pemberian duit ke, kenapa kau tinggal bos, pengarah kau tim ke, masuk duit dalam jaket ke, ada tak apa-apa nak tanya tak? Soalan? Tak ada? Takut kena tanya soalan nanti. Okey. Pasal grup tadi tu simple lah sebenarnya, tapi pengajaran dia tu betul lah, tapi bukan pengarah KTBN kan? Bukan. Okey. Itu contoh. Okey. Tapi situasi dia macam mana dia ambil duit tu, itu kebiasaan. Ini memang benda yang bukan dalam ni berlaku lah, di luar. Kebiasaan pejabat awam di antara salah satu dia melibatkan kerja-kerja macam ni. Tapi dia nak pilih, tapi dia lebih kepada bagi duit terus. Kebanyakan dia boleh jatuh satu lagi section 23 salah guna kuasa, tu direct bagi, dia chairman, dia ada kepentingan dekat company tu, dia lantik terus. Okey, betul alasan. Macam grup ni buat berkaitan dengan pemberian kerja, tapi dia ambil section A yang bagi duit. Okey, faham tak? Jadi kalau dalam situasi itu, SPM tadi nampak baik. Saya nampak 2 orang SPM tadi kan, datang baik, sopan dengan SPM dia kan, baiknya. Tapi kalau dalam kes pemberian tadi tu, dua-dua kita tangkap. Tapi dalam situasi tu, ni saya nak tunjuk sebenarnya yang diorang lakukan tadi tu. Situasi tu tadi, kita dah nampak dah masing betul. Itulah real dia. Kalau dalam situasi yang betul, sama-sama ambil duit rasuah, sama-sama geng, sama-sama makan, bila pergi SPM,
Sebelum masuk SPM, kita brotherhood. Masuk SPM jangan cerita dengan SPM. Biar makan sini habis sini. Tapi bila masuk SPM, percayalah masing-masing akan selamatkan diri masing-masing, macam tu lah. Itu cerita real. Itu memang kalau saya tertarik kat situ. Bila SPM datang, dia kata dia. Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Tak ada nombor jiran punya, je tu. Okay? Tapi bagus lah. So last bagi tepukan gemuruh kali untuk yang grup ni. Okay. Dah tak nak bangun dah. Last ni last. Kita habis awal ni. Kata kalau habis pilihan awal, kita habis awal. Okay, ni section C. Tuntutan palsu. Okay, claim. Tuan-tuan dan sekalian, untuk kumpulan yang ini, kami diberi tugasan untuk kisah tentang tuntutan palsu. Baik, untuk hari ini, cerita dia macam ni tuan-tuan. Sebabnya hero-hero ni dia tak berapa nak banyak cakap, jadi dia ada narrator dia. Jadi nampaknya saya dah jadi narrator dia tu. Dan untuk pengalaman tuan-tuan, situasi ini berlaku apabila ada satu tugasan untuk menempah baju korporat bagi jabatan. Baik, jadi pada satu hari, seperti Farhan. Nama sebenar. Okey, sebelum tu disclaimer bahawa apa yang tuan-tuan lihat di depan ni, tuan-tuan perempuan di depan ni adalah lakonan semata-mata, tidak berkaitan dengan sama hidup ataupun yang mati. Jadi bukan nama sebenar lah. Baik, jadi untuk cerita ni menempah baju korporat bagi jabatan dia. Jadi mana Cik Farhan cuba kata Cik Farhan? Cik Azrul. Cik Azrul. Baik, Cik Azrul ialah pembekal pakaian baju korporat. Okey, jadi Cik Azrul boleh. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ya, Cik Azrul. Cik Farhan. Ya. Cik Farhan ada ofis ke? Ada. Saya nak datang ofis ni dalam tengah hari. Cik Farhan ada? Tengah hari, ada. Saya ada, boleh datang. Okey ya. Okey. Nanti saya datang. Yes. Okey, mantap. Salam. Apakah item yang nak dipesan dan berapakah item yang jumlah yang dipersetujui? Ya, Cik Azrul. Buat. Alhamdulillah. Baik. Okey, Cik Farhan. Seperti yang kita maklum dulu, saya dah bawa hari ini untuk kita punya supply 100. Tapi hari ini saya dapat bawa 80 saja dulu. Okey. So seperti yang kita dulu lah. Ini saya bagi 80. Cik Farhan boleh check dulu. Ini sampel. Semua 80 tu dalam kereta saya lah. Okey, ni sampel baju kan? Sampel. Baik, saya cuba dulu Baik. Tapi tadi Cik Azrul kata 80 saja Ya, saya boleh sedia 80 je dulu. Lagi 20 tu macam mana Cik Azrul? Bila agaknya sampai? Lagi 20 tu saya minta masa sikit lah. Paling laju pun dalam masa 2 minggu lagi. 2 minggu? Tak sempat tu Cik Azrul, rasanya seminggu lagi deadline kita ni. Cik Farhan tu nak adjust lah. Macam biasa. Adjust? Tengoklah nanti macam mana. Okey. Baik. Ada ni, DO ke apa? Saya dulu lah. Bilangan tadi 80 kan? 1, 2, 3, 4, 6, 80 kan? Okey. So sini tulis 100 tu kan? Tulis. Okey. Dulu apa? Kita kan dah lama di InsyaAllah tak ada hal. Okey. Biasa ni. Baik. Okey, ni kira lengkap lah tapi janji nanti supply lagi 20 Okey, boleh. Tak ada masalah. Baik, saya submit dekat kewangan lah. Okey. Okey, kalau tak ada apa saya minta diri dulu lah. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Salam. Apa yang berlaku, Cik Azrul hanya
menghantar 80 sahaja dari 100, yang mana 20 lagi dipersetujui untuk dihantar kemudian. Walau bagaimanapun, pesanan pengantaran ataupun DO ditandatangani dengan jumlah 100 helai baju korporat untuk mengesahkan bahawa DO telah diterima dan barang-barang telah lengkap diterima sepenuhnya. Baju korporat kita tu. Baju korporat. Apa yang itu lah yang ada minta tu kan? Ya. Ni berapa tu? 100. 100. Jadi betul hantar 100? Ya. Ya, confirm. Betul. Ni sampelnya lah. Okey lah. Kita sendiri nak tengok. Untuk saya tak ada ke? Jadi kena tengoklah cukup tak kuantiti. Baik, apabila telah selesai disemak, maka pihak kewangan dah selesai sebenarnya satu hal, tapi bayaran semua dah selesai. Dari 100 helai yang ditempah, hanya 80 yang sampai. Apa yang berlaku ialah datang Cik Syahir. Datang Cik Syahir jumpa dengan Cik Farhan sebab dia tahu pesanan dah sampai. Jadi dia datang jumpa dengan Cik Farhan. Saya record Assalamualaikum kan. Salam. Asal saya tak dapat lagi yang baju korporat Bukan order semua cukup ke? Order cukup. Nantilah nanti saya bagilah. Bagi tu. Tapi deadline cakap kita patut dapat tarikh sekian-sekian, tapi kenapa yang lain dapat? Saya iri hati juga ni tak dapat baju ni. Saya macam something fishy like that lah. Something fishy Tak apa, Cik Syahir jangan risau. Nanti hari dan masa dia nanti saya akan bagi. Okey, tak apa macam tu. Saya ni je lah. Saya agak benda tu dapat lah. Tapi kalau tak dapat tu, saya terasa hati juga. Kawan-kawan dah pakai cantik dah baju korporat. Saya macam tak ada appreciate kat saya ni. Saya macam tak. Okey lah. Baik, terima kasih Encik Farhan. Baik, terima kasih. Kata 80. Dengar-dengar kata 80. Tapi 100. Assalamualaikum Encik Muslim. Boleh tak saya nak tengok sikit lah tentang apa tuntutan baju ni. Kalau ikutkan 100, tapi saya tak dapat. Yang lain dah dapat. Saya macam betul ke ada ni? Boleh saya tengok sikit tak? Untuk macam dokumen DO ke apa betul? Apa lah Cik? Dokumen keuangan ni rahsia. Oh, tapi saya nak tengok. Tak boleh nak bocor kat siapa-siapa. Oh, okey. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Ada komplot ni. Nasib baik aku rakam. 80 je. Itu menjadikan Syahir tak puas hati. Jadi dia tanya dengan kawangan tak nak bagi tengok dokumen. Jadi dia tak puas hati. Apa dia buat? Langkah seterusnya ialah dengan rakaman yang dia ada, dia jumpa seseorang. Siapa yang dia jumpa? Seterusnya, silakan Syahir. Tunggulah. Itu naik motor tak isi minyak. Motorku. Ni boleh salah satu juga ni. Tak puas hati ni. Naik motor boleh. Tolong isikan minyak tak boleh. Tunggu kawan. Assalamualaikum. Ini je. Ini je sedap. Saya ni bukan nak ikut emosi lah. Saya ada kes di IKTS Pang ni. Jadi satu kawanan saya ni Segerung mula satu kawanan saya ni, satu bengkel lah. Mereka ada buat apa, tempahan baju, tuntutan baju korporat. Jadi saya dinyatakan bahawa 100 line, tapi yang sampai hanya 80 line. Yang lain-lain dah semua dah dapat. Saya belum dapat. Adakah benda ni saya boleh laporkan jikalau ada salah guna ataupun tuntutan yang palsu ke? Sebab tuan risau, saya bukan omong kosong ya. Saya ada ramai kita dapat baju.
saya salah seorang Jadi kalau tuan nak, saya tak ada saksi, tapi saya ada rakaman lah untuk ni tuan. Dan untuk penyataan bukti untuk ni, saya pun tak pasti sama ada yang berkenaan tu terlibat ataupun dia terlibat sekali dengan kewangan, sebab saya minta apa dokumen tu, saya nak hantar gambar. Nak hantar gambar tu, jadi tak dapat. Jadi saya hanya ada rakaman lah untuk tuan ni lah. Terlebih dahulu kita kena buka laman kan. Sekarang dah ada bukti apa semua betul. Kalau macam tu nanti saya buat laporan, saya akan siasat perkara ni. Kalau terbukti benda ni betul, kita akan bincangkan. Okey. Terima kasih lah. Dan masa sama kat tuan, dia pernah pinjam motor dia tak? Dia tak isi minyak. Tu salah satu kat saya. Tak boleh dia buat motor ni. Betul. Ya, tu sedikit lah saya minta. Okey, baik tuan. Terima kasih tuan. Saya harap benda ni dapatlah. Saya pun tak berhati kan. Okey, baik. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Ini Cik Muslim ke? Saya daripada SPRM. Saya dapat aduan daripada seorang daripada staf yang menyatakan ada berlaku ketirisan tentang hal baju korporat jabatan. So saya terpaksa meminta mohon bersama untuk saya melihat bukti-bukti DO apa semua tu untuk saya datang saya. Boleh? Boleh. Halo. Okey, boleh saya minta angkat kuasa cik? Boleh tunjukkan angkat kuasa cik? Ya. Ini ahli kelab mana ni cik? Okey. Tak satu. Tanya pembuka ke kita tanya pembuka dulu. Panggil. Semua tu kena sesat semua. Arahan kena, Asrul kena, berapa yang banyak sikit dia. Okey dah. Okey, itu je. Menyiasat Cik Muslim yang dilakukan oleh Cik Sukri, Cik Farhan dan juga Cik Asrul berkaitan dengan berapa jumlah yang ditempah, berapa yang telah dihantar dan dokumen-dokumen yang telah dihantar untuk pengesahan. Maka didapati bahawa ada berlaku tuntutan palsu di mana pesan helai sahaja, yang mana pada awalnya pihak pembekal setuju untuk hantar, tetapi kemudiannya langsung senyap sampai ke sudah, tak sampai-sampai. Jadi tak tahulah apa yang dia punya rundingan di belakang tu, tak tahu. Tetapi yang pastinya hanya 80 helai saja baju korporat yang sampai kepada pihak pemohon. Jadi itu saja lakonan dari kumpulan terakhir pada hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar celoteh dan juga menonton persembahan hari ini. Sekian. Ada soalan tak? Seksyen 18 nak tanya kenapa SPM slow sangat ke? Kita ada SPM yang ganah, yang sederhana dan yang slow. Yang baik kan? SPM itulah SPM sebenarnya kan? Pakaian ni kita pernah buat dekat Selangor. Tu yang claim 100, terima 80. Yang kita pernah buat kat Selangor, claim baju korporat, buat baju dia. Kalau contoh dia tak bagi tadi, akan ada isu Syahir dengan motor dia tu. Duk minta macam mana dia jawab? Better dia bagi je semua baju tapi bukan baju korporat. So dia tahu pegawai-pegawai ni bagi je baju, mulut senyap lah kan. Daripada dia tak dapat baju, dia akan tanya-tanya. So akan ada masalah. Bila dia tanya-tanya tak menjawab, dia akan jumpa SPM yang baik. Beri tepukan untuk tuan-tuan perempuan. Sebenarnya tanggapan saya sebenarnya dah silap. Sebenarnya bila saya bincang dengan tim, saya boleh ke kita nak buat simulasi ni? Simulasi ni adalah sesi kita yang tak akhir kan. So dengan bantuan Rustia, alhamdulillah lah kita jodoh kita berpanjangan. Sebenarnya nak stop pukul 11 tadi, tak apalah sambung lagi lah pukul 1. Sebenarnya pukul 1 lah kita stop, tak apalah sambung lah tuan petang. Alhamdulillah
sampai pukul 4 lah. Tapi minta halalan pukul 4. Sepatutnya jadual pukul 5. Boleh tuan-tuan puan? So ni saya nak kenalkan Tuan Rosmadi, Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat, bos kita orang ni. So sepatutnya dia ada daripada pagi. So minta tuan buat rumusan sikit lah sepanjang program MPJIA kita pada kali ni. Silakan tuan. Okay, Sayyidina Muhammadin syabbil musallin wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah dan salam petang hari Isnin, mandi blues orang katakan. Okey. Sebelum tu sepatutnya pagi ni sesi tu saya yang akan sampaikan ikutkan, tapi sebab ada kekangan tugasan ni saya perlu ada jadi terpaksa pegawai saya ni. Walaupun tengok dengan kehadiran ni rasa macam penuh ni dalam dewan ni. Sebab saya nampak para-para malaikat dan para-para bunian ni ada lebih yang kosong-kosong tu kan. Jadi tak apa dah, tapi tak mematahkan semangat. Sebenarnya kalau kita tengok sesi yang kita buat ni, dalam boleh katakan kita pengisian kita selalunya kita buat dalam sesi yang 1 hari macam ni punya program, biasanya kita akan selitkan simulasi. Dan bila sesi simulasi tu saya nampak gagal untuk apa tu orang kata apa, belum pernah gagal lagi lah untuk menarik. Sebab apa, memang kita boleh tengok ramai bila dalam simulasi tu berbagai watak macam-macam. Dan bila kita tengok balik watak-watak yang wujud dalam ni sebenarnya pernah dibuat dalam kes-kes kami sebenarnya. Sebab tu kita lebih suka tunjukkan simulasi ni lebih untuk tuan-tuan mudah nampak. Dan kalau contoh saya katakan, selalu dalam kes-kes yang kita buat ni, 4 kesalahan utama macam tadilah, A, B, C, D tadi dah diterangkan. Kesalahan meminta rasuah, menerima rasuah, tuntang pasus ada kuasa tu memang ada pun. Dia macam saya tengok tadi kes, tapi jarang lah tengok pegawai SPM yang agak sopan santun sangat tu kan. Aduh, saya kata cair pula yang takut yang datang yang lagi sebenarnya cair pula yang tengok kan. Tapi kebanyakan kes-kes yang kita tengok melibatkan tuntutan palsu ni, kita kena tengok punca dia apa. Bagaimana dia orang berani untuk mula menawarkan, berani macam tadi untuk apa, berunding dengan kita. Biasanya permulaan selalunya berlaku, ini yang selalu saya nak berkongsi lah. Selalunya berlaku bila permulaan awal tu kita mula buka pintu kita kepada pihak-pihak dia orang ni. Contoh, selalu tak terima buah limau musim perayaan. Kan selalu sangat. Lepas tu selalu terima dah buah-buah apa tu, buah kurma. Kan kadang-kadang belum masuk lagi bulan Ramadan dah dapat dah. Kan? Biasanya. Maksudnya kita boleh tengok ini permulaan awal yang selalu kita buat. Bila kita peringkat awal kita terima, itulah mukadimah awal. Sebab saya pernah buat dulu kes masa saya kongsi. Masa tu saya bertugas di Pantai Timur. Pejabat kerajaan Wisma Persekutuan. Yang ada dalam Wisma Persekutuan tu. Tetapi saya suka gunakan ayat ni selalu. Tetapi hanya satu saja jabatan yang tak pergi hantar. Tuan-tuan boleh tahu dah kan. Yang tu yang kita orang marah tu kan? Kenapa tak hantar pada kita kan? Tapi nak menunjukkan apa? Dia tahu jangan hantar pada SPM. Benda tu salah. Bila kita cek, rupa-rupanya syarikat tu syarikat pembekal kertas A4 dan toner yang dapat kerja-kerja dekat situ. Nampak ada kepentingan. So bila kita dah kita berani dah mula terima pelawaan dia orang, so beranilah ada hubungan baik. Mula-mula dia beranilah musim perayaan dia hantar buah limau lah apa. Nanti masuk musim buah-buahan, apa masuk musim durian lah apalah macam-macam, dia akan macam tadilah. Dia mula masuk tadi, dia mula berani untuk tawarkan. Pula datang pula dengan skirt atas lutut dan belah pula. Baju pula kat atas pun tak berkancing, dia pun belah juga. Yang kita yang melihat ni pun berbelah bahagi. Tu nak cerita lah tu. Bila dia cerita balik, kita nak tengok balik rupanya bila bila masa dia datang tu semua macam tadilah. Bayangkan yang datang macam tu tadi, datang jumpa pegawai SPRM. Kena pula datang pegawai SPRM yang suara tadi yang agak mesra rakyat tadi tu kan. Saya rasa ramai yang cair pula tak jadi cerita. Tapi bila dia datang, dialah yang untung yang dapat sambut lah. Maksudnya rupanya kita tahu yang wanita tersebut nak bagi report tentang seorang pegawai di sebuah jabatan ni. Dia minta rasuah. So apa berlaku? Bila kita buat rakaman perbualan telefon, adalah unsur-unsur permintaan rasuah tu kan. So pendekkan cerita, bila sampai saja kita buat kita buat perangkap kes tu, bila at the end kita setkan satu tempat bilik hotel untuk dia hadir, untuk kita minta wanita tu bersedialah dekat bilik hotel tu, dan lepas tu lelaki tu datang, kita tangkap dia. Itu yang kes-kes yang boleh ni lah, yang saya boleh sharing yang buat kes-kes rasuah. Jadi apa kes-kes melibatkan pegawai pensyarah-pensyarah juga yang terlibat dalam ususan, terlibat dalam perolehan lah, dalam pembelian. So hati-hati tuan-tuan. Jadi sekarang tuan-tuan tak ada apa-apa, so tuan boleh tidur lena semua malam ni, tak ada apa. Saya cuba buka satu soalan. Kalau malam ni tuan-tuan tidur biasa pukul apa? Pukul 11.
11 malam lah paling lewat pun, ataupun paling awal pukul 10. Bayangkanlah 11 malam memang kita tak pancur, pukul 11 malam kita tidur. Tapi bayangkan malam ni 10.45 malam bunyi panggilan telefon. Hello, daripada SPRM Selangor, minta puan datang esok ke pejabat SPRM. Tuan-tuan boleh tidur tak malam tu? Tak boleh tidur. Tuan-tuan bayangkan bila sampai ke pejabat besok rupanya tuan-tuan akan ditahan oleh SPRM. Kena reman. Kena pula 5-6 hari duduk dekat apa tu kena lock up kita kan. Tuan-tuan bayangkan. Itulah tuan-tuan boleh ambil iktibar lah daripada kes-kes ni. Sebab saya tak nak ambil panjang sebab dan kita nak ambil kat pukul 4 je kan. Jadi saya harap apa yang kita buat sekarang ni janganlah anggap sebagai perkongsian yang untuk tuan-tuan sharing pada rakan-rakan saudara mara sekali lah. Jadi saya harap program ni kita dapat teruskan lagi, mungkin dalam skala yang lebih besar sikit, dan mungkin tempat tu mungkin pihak Urustia Tuan Hafiz sendiri boleh tengok tempat yang boleh yang agak sesuai untuk ni lah. Kalau ramai-ramai macam ni agak penuh sangat ni, nak memenuhi permintaan ni kan macam tak berapa sesuai. Ingat biasalah kalau bilik luas, orangnya sikit, akan ada kat sana, jadi tumpuan dia agak kurang untuk kita ni. Sebenarnya program yang kita buat ni adalah sebenarnya kita nak menjuruskan pada pemahaman tuan-tuan supaya tuan-tuan jangan terjebak ya. Bila tuan-tuan dah terjebak, dah terlewat lah. Kan kalau kita tengok tadi nak menangis apa tak guna dah masa tu. Banyak kes-kes yang kita dah ni dah. Tuan-tuan tak larang dah dengar dah kan, tuan-tuan pernah penat berlakon apa semua dah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Urustia kerana untuk jemput pada kami untuk adakan sesi taklimat dan juga bengkel lah kita katakan untuk cara rasuah, dan saya harap kami mohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan pihak kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selangor. Okey, selaku Ketua Cawangan Khidmat Masyarakat SPRM Selangor. Bukan rasuah Rizwan bin Muhammad. Puan Siti Mastura binti Zakaria. Memberi perkongsian yang saya rasa sangat bermanfaat kepada kita semua selaku kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan. Ingat pesanan pegawai-pegawai SPRM kita, jangan ambil walaupun ditawarkan pada pertama kali tu dah terus jangan terima. IDPS